Banyak selawat, Allah hilangkan duka cita. Apa alasan kita tak berselawat kepada Nabi SAW? Tuan-tuan harap Allah, apa kemuliaan yang tuan-tuan boleh dapat melebihi daripada Allah berselawat kepada tuan-tuan dengan dosa yang banyak yang kita duk buat selama hidup? Apa lagi tuan-tuan alasan tuan-tuan tak mau selawat pada Nabi SAW? Tuan-tuan rasa risau dengan benda yang duk dalam kehidupan kita. Benda yang duk jadi dalam masyarakat kita memang merisaukan kita. Tuan-tuan risau, selawat pada Nabi SAW. Tuan-tuan duka cita, ada benda yang berlaku dalam kehidupan kita yang menyebabkan kita sedih. Selawat pada Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, sama ada perkara dunia ataupun perkara akhirat. Bimbang, duka cita, takut masuk neraka. Takut mati. Takut. Siapa tak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Takut kubur. Takut. Siapa tak takut? Sempit kubur. Gelap kubur. Takut. Takut kat padang mahsyar. Takut. Selawat pada Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan dapat apa? Dalam hadis yang sama disebutkan, Nabi SAW menyebutkan, dan akan diampunkan dosa kamu.